Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Selamat petang. Okay, Alhamdulillah. Hari ini hari Selasa, 22 hari bulan. Saya di projek new wiring untuk banglo 1000 kaki. Okay, Alhamdulillah untuk hari ini 100% untuk belah dinding, buat laluan kabel, pasang paip, tanam paip, dah siap, komplit. Cuma ada part-part dia tu, saya kena repair supaya orang plaster, selepas daripada ni orang plaster tak susah nak plaster benda ni. Okey, yang anda tengok ni ruang tamu. Ruang tamu ni Swiss. Swiss untuk kipas dinding. Yang ni owner sendiri minta. Okey, owner minta untuk kipas dinding ruang tamu. Lepas tu master bedroom. Okey, master bedroom. Untuk lampu, soket plug, saya guna satu paip. Yang ni untuk aircon. Sebab apa aircon saya asingkan? Aircon dia menggunakan kabel 4mm. Bila 4mm cukup untuk dia ya sebenarnya. Itu untuk aircon kita akan pasang apa ni? Soket 15A. Soket 3 pin. Yang tu ni untuk tandas, settle. Okey sini. Okey, untuk DB box. DB box kita pasang trunking naik ke atas. Ke atas. Cuma blok dia ni saya akan sambung besok. Sebab saya nak buat dia jadi apa ni sama dengan DB. Saya dah lupa untuk ukuran DB ni berapa inci. Jadi saya kena buat dah. Kalau tak sama pun tak ada masalah. Cuma nampak tak semat je lah. Okay, yang ni untuk lampu luar, soket plug. Okay, yang ni soket plug, Astro. Okay, untuk lampu posh, lampu blender, settle lah. Ke sini dia. Okay, ni untuk bilik nombor 2. Nombor 2, betul lah. Satu soket plug, satu Swiss. Untuk dapur seperti mana anda tengok lah. Okay, dapur yang ni. Okay, yang ni untuk water pump. Saya tak hack luar, saya hack daripada dalam. Nanti kabel akan keluar. Okay, mana lagi dia? Ni tandas. Okay, yang ni soket plug. Okay, kalau anda tengok benda ni macam tinggi. Betul tak? Tinggi. Kalau tengok tinggi. Sebenarnya tak. Sebab saya dah ambil ukuran daripada frame pintu. Ukuran siap rumah, dia dikira daripada sini. Jadi saya naik 5 kaki, inilah dia. Sama tak sama saya pakai air wire tu. Water level. Saya pakai water level yang wire tu. Saya pakai yang tu. Saya bukan jenis main tali tape. Tak. Jadi saya telah. Okey, satu lagi. Trunking. Anda boleh tengok trunking dah siap. Okey, trunking. Cuma besok saya akan datang untuk masukkan pipe. Laykan pipe daripada trunking pergi kepada point. Saya akan jalankan dah. Saya akan pecah awal. Sebabnya bila dah settle plaster, masuk ceiling kapur, masuk apa ni, masuk tingkap, pintu semualah. Dah mozaik, saya akan terus direct tarik kabel lah. Senang, saya tak perlu dah nak main pipe ke apa ke tak. Saya telas. Sebab ni permintaan daripada kontraktor juga. Jadi apa pun alhamdulillah settle. Cuma besok sehari lagi last. InsyaAllah besok last. Sebab ada juga yang tak hacking tu. Untuk blok Swiss ruang tamu. Yang lain tak ada dah. Cara saya buat tuan-tuan, inilah dia. Kalau ada customer minta nak kos tapi selamat, owner ataupun pengguna ataupun customer kena bagi tahu. Kalau tuan-tuan direct tanya saya berapa harga kos wiring, rewiring, saya akan bagi direct harga. Tapi sekarang ni kita kena ikut bajet. Bajet customer ni ada berapa? Kalau tuan-tuan ada bajet 1,000 nak pakai mega kabel tak boleh. Cuma ada cara dia untuk kita nak bajetkan kos dan pendawaian selamat. Itu terpulang kepada anda. Saya cuma bagi nasihat, bagi pandangan. Kalau
tuan-tuan perlukan perkhidmatan saya, tuan-tuan ambil. Kalau tak perlu, boleh cari orang lain. Cuma bila cari orang lain, janganlah tanya saya benda yang dia buat tu betul ke tak. Sebab tuan-tuan sendiri yang cari electrician tu, yang ambil wireman tu untuk buat pendawaian di rumah tuan-tuan. Jadi kenapa tuan-tuan nak tanya saya? Sepatutnya tuan-tuan kena tanya apa ni? Wireman yang buat rumah tuan-tuan tu lah. Sebab saya tak tahu macam mana spek dia buat, macam mana cara dia buat, kemahiran, kepakaran dia buat dalam rumah yang anda minta. Saya cuma cakap benda ni salah, benda ni betul, berpandukan apa yang dipersoalkan kepada saya, itu je. Jadi saya harap anda di luar pengguna boleh faham. Jangan panggil orang lain buat wiring, pergi tanya orang lain. Benda macam tu sebenarnya salah, tak boleh. Kalau nak tanya boleh, kena tanya direct ST. Senang. Ataupun buka-buka ST. Boleh petikai. Tanya kenapa electrician ni buat macam ni. Tapi kalau nak tanya electrician lain, tak boleh. Sebab dia akan jadi kes bergaduh, bermasam muka, tak elok. Jadi, tak ada apa dah tuan-tuan. Saya pun dah nak balik. InsyaAllah besok sambung lagi. Cuma besok tak lama dah. Akan jalankan pipe. Lepas tu settle, akan lay kabel lah. Jadi itulah perkongsian saya. Sedikit sebanyak. Kemas, saya jaga. Cuma kalau anda tengok ada yang tak kemas tu, nak buat macam mana? Ada masa penat letih dia, abai juga. Cuma kalau anda tengok yang ni. Cuma kalau saya belah apa-apa pun, saya akan pakai mesin. Saya tak terus direct belah. Ada juga electrician terus direct hack je. Itu terpulang. Tapi kalau saya akan buat macam ni. Jadi saya undurkan diri dulu tuan-tuan. Terima kasih yang masih follow channel saya. Untuk anda di luar yang baru singgah mencari electrician, nak buat pendawaian, berminat dengan perkhidmatan saya, anda boleh call pada nombor yang saya letak pada video. Saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.